Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Puan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin menzahirkan penghargaan atas pandangan, cadangan dan pertanyaan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat yang berbahas menyentuh isu dan perkara melibatkan fungsi dan peranan KPDN. Seramai 17 ahli-ahli yang berhormat telah berbahas berhubung perkara di bawah bidang kuasa KPDN dalam sesi perbahasan yang diadakan bermula 11 Oktober sehingga 28 Oktober yang lalu. Sebagaimana kita maklum, belanjawan madani keempat ini yang bertemakan belanjawan rakyat merupakan belanjawan sulung bagi rancangan Malaysia ke-13. Dalam belanjawan 2026, KPDN telah menerima peruntukan sejumlah 2.15 bilion dengan peningkatan sebanyak 3.61% berbanding tahun 2025, iaitu 2.077 bilion. Peruntukan ini merangkumi 2.01 bilion perbelanjaan mengurus dan hanya 59.4 juta bagi perbelanjaan pembangunan. Izinkan saya memberikan penjelasan dan menjawab perkara-perkara yang dibangkitkan sepanjang perbahasan yang terkait dengan kefungsian KPDN mengikut 3 kluster. Yang pertama, penguatkuasaan, kedua, perdagangan dalam negeri dan yang ketiga adalah kos sara hidup. Puan Yang di-Pertua, saya ingin memulakan dengan menjawab isu penguatkuasaan dan tindakan KPDN dalam membentras kegiatan penyelewengan dan penyeludupan bahan api di negeri-negeri berhampiran sempadan negara sebagaimana yang dibangkitkan oleh YB Jempol. Dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel bermula pada 10 Jun 2024 dan subsidi petrol RON95 yang bermula pada 30 September 2025, KPDN telah meningkatkan ketangkasan penguatkuasaan dengan memberikan tumpuan dalam aspek berikut. Pertama, penguatkuasaan perlu hadir bersama aspek pengurusan risiko. Atas sebab itu, strategi pengurusan risiko ketirisan yang dilaksanakan adalah dengan mengintegrasikan penguatkuasaan secara digital melalui pengenalan sistem kawalan diesel bersubsidi dan juga sistem kawalan petrol bersubsidi. Ini amat penting dalam menangani ketirisan subsidi bahan api yang telah berlarutan sekian lama. Melalui sistem ini, keseluruhan transaksi penjualan dan pembelian dari peringkat syarikat minyak, stesen minyak dan syarikat-syarikat yang terlibat akan direkodkan dalam sistem yang membolehkan elemen pemantauan dan penguatkuasaan dilaksanakan secara cepat dan berkesan. Kedua, peningkatan penguatkuasaan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 melalui Obstiris yang telah dimulakan sejak Mac 2023. Berdasarkan statistik Obstiris 3.0 bagi tempoh Januari 2024 hingga 29 Oktober 2025, KPDN telah melakukan 84,264 pemeriksaan dan menghasilkan sebanyak 1,690 kes melibatkan penyelewengan petrol RON95 dengan jumlah nilai rampasan sebanyak 1.6 juta. Ketiga, penempatan berkala pegawai penguatkuasa di 8 pintu masuk sempadan Malaysia-Thailand yang telah bermula sejak 20 Januari 2024. Keempat, pemerkasan kerjasama strategik dengan agensi penguatkuasaan lain seperti PDRM, Custom, Maritim, JPJ melalui operasi bersepadu. Kerjasama ini bagi memperkukuh kawalan di sempadan serta mengekang aktiviti penyeludupan melalui jalan darat dan laluan laut tidak rasmi. Kelima, penguatkuasaan dan pemantauan ketat permit khas untuk membasmi penyalahgunaan dan penguatkuasaan larangan dan kawalan jualan petrol RON95 kepada kenderaan asing di stesen minyak di seluruh negara. Dan yang kedua terakhir adalah penetapan had dan penetapan permit khas penjualan petrol dan diesel dalam bekas selain tangki asal kenderaan merujuk kepada garis panduan permohonan permit barang kawalan berjadual dan permit khas, permit syarikat berskala kecil, organisasi atau individu yang layak untuk membeli petrol dan diesel daripada stesen minyak. Dan yang akhir sekali, pengawal seliaan operasi stesen-stesen minyak di negeri bersepadan dengan pelaksanaan buku log dan peti lawatan. Untuk makluman, sejak pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON95, laporan menunjukkan terdapat penurunan dalam kes petrol 95 yang mana bagi tempoh 31 Ogos 2025 hingga 29 September 2025 sebanyak 71 kes
dengan 32,229 liter petrol telah disita berbanding penurunan kepada 61 kes dengan 17,724 liter petrol RON95 disita selepas penyasaran subsidi bermula 30 September 2025. Poin yang dipertua, YB Jempol juga membangkitkan berhubung pemegang lesen motosikal yang habis menggunakan had subsidi petrol RON95 sebanyak 300 liter di negeri berhampiran sempadan yang dikuatiri terlibat dalam kegiatan penyelewengan. Perkara ini akan dipantau dan disusul dengan analisa data-data yang diterima daripada pihak Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI). Ini bagi mengenal pasti trend pembelian dan penggunaan petrol RON95 oleh individu yang hanya memiliki lesen motosikal terutamanya di sempadan negara. Siasatan akan dilakukan dan tindakan undang-undang akan diambil sekiranya berlaku pembelian untuk tujuan penyelewengan dan penyeludupan. Poin yang dipertua seterusnya, KPDN juga memberi perhatian serius berkaitan isu yang dibangkitkan secara khusus oleh YB Jelebu, iaitu impak dan keberkesanan tindakan penguatkuasaan di bawah Suruhanjaya Persaingan Malaysia. MyCC di bawah Akta Persaingan 2010 diberikan mandat untuk menggalakkan pembangunan ekonomi dengan melindungi proses persaingan dan melindungi kepentingan pengguna. Ini termasuklah menggalakkan persaingan yang sihat dan adil dalam pasaran. Dengan ringkasnya, MyCC berperanan mengekang dan mengambil tindakan terhadap sebarang perjanjian atau pakatan anti persaingan atau dikenali sebagai kartel serta syarikat dominan yang menyalahgunakan kuasa pasaran. Siasatan dilakukan berdasarkan Seksyen 14 dan Seksyen 15, punca kuasanya sama ada melalui aduan yang diterima oleh MyCC, arahan YB Menteri ataupun melalui inisiatif MyCC sendiri selain melalui rejim kelonggaran iaitu penerimaan maklumat dari pihak yang terlibat dalam anti persaingan. Sejak penubuhan MyCC pada 2011 hingga kini, MyCC telah mengenakan penalti kewangan berjumlah 687.9 juta terhadap 270 syarikat daripada pelbagai industri yang terlibat dalam kegiatan kartel dan penyalahgunaan kedudukan dominan. Kesemua ini telah memberi kesan positif dan secara langsung atau tidak langsung kepada kos sara hidup rakyat. Terma kartel yang sering digunakan oleh ramai orang mempunyai interpretasi yang berbeza. Di bawah Akta Persaingan 2010, bidang kuasa MyCC melihat kepada pelakuan kartel ekonomi. Ia merujuk kepada suatu bentuk pakatan antara syarikat-syarikat yang sepatutnya bersaing dalam pasaran tetapi mengambil keputusan untuk bersekongkol sesama mereka lantas mengganggu pasaran yang pada akhirnya memberi tekanan ekonomi kepada pengguna dalam membuat pilihan pada harga yang tidak kompetitif. Ini termasuklah kartel dalam tipuan bida, iaitu pakatan dalam menyertai sesuatu tender untuk memanipulasi harga bidaan. Bidang kuasa kartel MyCC melalui Akta Persaingan 2010 adalah berbeza dengan takrifan yang tertakluk di bawah kerangka perundangan lain dan melibatkan agensi penguatkuasaan yang lain seperti SPRM, PDRM, Immigration, Custom yang lebih menjurus kepada kartel berbentuk jenayah. Oleh itu, bagi menjawab pertanyaan YB Jelebu berkaitan penyiasatan SPRM terhadap kartel susu tepung, perkara tersebut bukanlah sebuah kartel ekonomi tetapi melibatkan isu ketidakpatuhan piawaian oleh sekumpulan pembekal yang dilantik kerajaan. Walau bagaimanapun, MyCC sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan SPRM sekiranya siasatan tersebut melibatkan elemen persekongkolan sesama syarikat yang sepatutnya bersaing sesama sendiri tetapi memilih untuk tidak bersaing. Selaras dengan iltizam Kerajaan Madani, MyCC menumpukan penyiasatan dan penguatkuasaannya terhadap 3 jenis kartel utama. Pertama, kartel tipuan bida dalam perolehan kerajaan. Kedua, kartel dalam industri makanan dan produk pertanian. Dan ketiga, kartel dalam perkhidmatan asas pengguna. Dakwaan yang menyebut MyCC hanya memberi tumpuan kepada isu-isu teknikal, kurang kritikal dan mengejar kes berprofil tinggi tanpa impak langsung kepada rakyat adalah tidak tepat. Berikut saya kongsikan usaha yang dilaksanakan oleh MyCC. Bagi kartel penetapan harga, MyCC telah mengambil tindakan terhadap banyak kes.
Contohnya 150 syarikat penjual bunga di Cameron Highland, 24 pengilang ais di Kuala Lumpur dan Selangor, 14 pekedai roti dan manisan di Sibu, 4 pengendali kontena depo di Pulau Pinang, 7 pengusaha pusat tuition dan jagaan harian, 22 syarikat insurans am, 7 pengendali gudang di Pelabuhan Kelang, 5 pengendali roro di Langkawi, 5 syarikat yang terlibat dalam penghasilan dedak ayam dan syarikat-syarikat ini telah dikenakan penalti kewangan sebanyak 550.13 juta. MyCC juga telah mengeluarkan 2 keputusan cadangan iaitu pertama, terhadap 81 syarikat penyedia perkhidmatan pakej umrah kerana disyaki terlibat dalam kartel penetapan harga bagi pakej umrah. Dan kedua, kepada 22 pengusaha taska di Kuala Lumpur dan Selangor kerana disyaki terlibat dalam kartel penetapan harga yuran jagaan kanak-kanak. Kedua-dua kes tersebut membuktikan bahawa fokus MyCC bukan hanya terkait kepada isu yang melibatkan tipuan bidah syarikat-syarikat besar, tetapi juga kepada syarikat-syarikat yang memberikan perkhidmatan secara langsung yang terkait dengan kos sara hidup rakyat. Bagi kes tipuan bidah, MyCC telah mengambil tindakan tegas terhadap 8 vendor IT yang terlibat dalam perolehan di Aswara, 7 pembekal peralatan penyelamat nyawa dalam perolehan di TLDM, 8 kontraktor dalam perolehan JKR dan JPS, dan 3 kontraktor pengurusan fasiliti dalam perolehan di Perbadanan Putrajaya. Ini melibatkan jumlah nilai perolehan sebanyak 539.7 juta dengan keseluruhan penalti terhadap syarikat-syarikat ini bagi pelanggaran kartel tipuan bidah adalah sebanyak 97.3 juta. MyCC juga mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan kedudukan dominan. Contohnya, syarikat yang menyalahgunakan kuasa monopoli dalam pasaran insurans pas lawatan kerja sementara asing dengan penalti sebanyak 9.6 juta dan syarikat yang menyalahgunakan kedudukan dominannya melalui perjanjian eksklusif untuk mengekang pesaing baru daripada bersaing di pasaran dalam perkhidmatan berkaitan sistem kelulusan import-eksport secara digital dan penalti telah dikenakan sebanyak 10.3 juta. Selain daripada penguatkuasaan tersebut, MyCC juga menggerakkan usaha soft enforcement dalam konteks untuk melengkapkan kitaran penguatkuasaan dengan membantu kementerian-kementerian yang berkaitan dalam rangka polisi persaingan yang efektif supaya polisi yang menyokong pelakuan anti persaingan dihentikan atau dicegah dari awal. Selain itu, MyCC telah mengeluarkan 57 nasihat dasar yang pro persaingan dari tahun 2023 ke tahun 2025 kepada pelbagai kementerian dan agensi untuk memastikan sebarang cadangan atau dasar yang digubal dipindah dan ditambah baik mengikut menghormati prinsip serta perundangan persaingan. Begitu juga Padang Rengas. Sila. Abu Menteri, Padang Rengas ingin bertanya untuk stesen minyak, adakah kawalan di bawah kementerian mengenai jarak setiap stesen minyak di kawasan pasaran yang kecil? Mungkin owner yang sama buat lagi satu, dan dalam within 1 kilometer radius ada kawalan tak daripada kementerian limit untuk setiap kawasan itu berapa perlu ada stesen minyak, memandangkan ialah kos operasi stesen minyak ni begitu tinggi dan mungkin ada kawalan di pihak kementerian. Yang dipertua isu yang dibangkitkan adalah berbeza dengan isu persaingan, namun sememangnya sememangnya dalam mempertimbangkan permohonan untuk pembukaan sesuatu stesen minyak terdapat kriteria-kriteria yang telah ditetapkan termasuk jarak di antara satu stesen minyak dengan tempat yang dicadangkan untuk pembukaan dan juga faktor permintaan jumlah populasi di kawasan-kawasan setempat. Nanti saya akan kongsikan dengan Yang Berhormat syarat-syarat tersebut khusus yang dibangkitkan berkaitan dengan jarak. Saya teruskan juga dengan satu perkara lagi Yang Berhormat yang penting, Puan Yang Dipertua, dalam usaha kita untuk mengekang kartel tipuan bidah. Kita tahu di bawah Kerajaan Madani antara fokus dan keutamaan kita adalah untuk memastikan kerajaan mengutamakan, memperbanyakkan tender terbuka.
Namun sekiranya terdapat pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan melakukan pakatan sehingga menyebabkan berlakunya pemanipulasian terhadap harga bidaan tersebut, maka ia akan defeat the purpose dengan izin ataupun frustrate agenda yang telah digerakkan untuk menggerakkan sistem tender terbuka tersebut. Atas sebab itu, selain daripada penguatkuasaan, kita telah mengambil tindakan untuk menggerakkan kerjasama dengan kementerian-kementerian, dan setakat ini sebanyak 16 kementerian telah bersetuju untuk kita melaksanakan kerjasama melalui surat persefahaman LOU, di mana dengan adanya kerjasama dengan kementerian-kementerian ini, kita akan memberikan panduan dan nasihat, MyCC akan memberikan panduan dan nasihat terhadap kaedah-kaedah perolehan, termasuklah untuk mengenal pasti sekiranya terdapat elemen-elemen yang terkait dengan risiko pakatan dan juga kartel dalam tipuan bidar. Puan Yang di-Pertua, kita akan terus meningkatkan peranan untuk memastikan dapat mewujudkan pasaran yang sihat dan mampan serta progresif dan seterusnya. Yang paling penting juga supaya tindakan kartel-kartel ini tidak akan mendatangkan kesan kepada kos sara hidup rakyat. Puan Yang di-Pertua, YB Padang Serai. YB Padang Serai dalam membahaskan isu industri padi ada memberikan cadangan untuk mengawal harga input seperti benih dan baja menggunakan pakai Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan bagi mengelakkan manipulasi harga. Dalam hal ini, punca kuasa untuk mengawal sesuatu harga barang sememangnya di bawah bidang kuasa KPDN melalui Akta 723, walau bagaimanapun penetapan input pertanian seperti benih, padi perlu untuk melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Oleh yang demikian, sekiranya KPKM berpandangan terdapat keperluan untuk mengawal harga bagi input pertanian tersebut, perkara ini boleh diselaras dengan KPDN untuk tindakan lanjut. Maksudnya di sini, dari segi bidang kuasa penetapan harga di bawah KPDN, namun bagi input pertanian, termasuklah benih dan baja yang dimaksudkan tersebut adalah di bawah bidang kuasa kawal selianya oleh KPKM, dan sekiranya ada keperluan dan permintaan daripada KPM, kita boleh untuk menetapkan harga tersebut. Puan Yang di-Pertua, seterusnya saya beralih kepada isu-isu perbahasan bagi kluster perdagangan dalam negeri. Isu akses kepada stesen minyak dan bahan api bersubsidi di luar bandar. Sepanjang tempoh perbahasan, KPDN mengikut rapat beberapa pandangan dan cadangan ahli-ahli yang berhormat seperti YB Tenggara dan YB Batang Lupar untuk memastikan terdapatnya akses. Tidak hadir, dia dalam Dewan. Okey, kita kemukakan jawapan secara bertulis. YB Jempol? Tak ada. Tiada juga. Puan Yang di-Pertua, seterusnya YB Libaran pun tidak ada dalam Dewan. Kita akan serahkan secara bertulis. YB Kuala Nerus? Tiada juga. Tak ada. YB Tuaran? Tak ada. Tiada juga. YB Sabak Bernam? Tak ada. Tulis juga. Ini banyak saya jawablah. Akhir sekali, saya ingin menyentuh isu kos sara hidup, kluster kos sara hidup yang turut diberikan perhatian semasa perbahasan sebagaimana dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat seperti YB Larut, Permatang Pau, Hulu Selangor, Seri Aman, Temerloh, Libaran, Paguh dan Bentung. Antara perkara yang disentuh termasuk pergerakan harga barang dan pentingnya tindakan menyeluruh dalam memantau rantaian bekalan dan langkah konkret dalam membantu rakyat menangani isu kos sara hidup serta pandangan bahawa kadar inflasi yang rendah tidak mencerminkan realiti kos sara hidup di lapangan. Kebiasaannya kos sara hidup dinilai menggunakan indikator sosioekonomi seperti kadar inflasi, indikator kos sara hidup, maklumat pendapatan dan perbelanjaan isi rumah serta kadar keberhutangan untuk menilai keadaan semasa. Sepanjang tempoh Januari hingga September 2025, kadar inflasi negara telah berada pada tahap lebih stabil
dengan kadar 1.5% pada suku pertama serta 1.3% pada suku kedua dan juga 1.3% pada suku ketiga. Kestabilan harga inflasi ini adalah hasil dari strategi menangani isu kos sara hidup secara holistik yang diambil oleh kerajaan dengan pendekatan serampang dua mata, iaitu kita melihat bukan hanya kepada pergerakan harga barang tersebut tetapi dalam aspek untuk kita meningkatkan dengan izin disposable income, pendapatan rakyat. Melalui pendekatan ini, kerajaan memberi tumpuan dalam membantu rakyat mendepani pergerakan harga barang keperluan yang dipengaruhi oleh faktor pasaran seperti berikut. Antara program-program intervensi yang dilaksanakan di bawah KPDN, sebab kita maklum bahawa dalam menangani isu kos sara hidup ini, usaha dan strategi digerakkan merentasi kementerian. Tadi Yang Berhormat Kesuma juga ada menyentuh inisiatif-inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pendapatan rakyat. Dalam konteks KPDN adalah contohnya pelaksanaan program PJRM. Yang kedua, memastikan input dan operasi terkawal menerusi dasar penyesaran subsidi diesel dan petrol agar harga barangan keperluan asas kekal stabil dengan melaksanakan pemberian kuota diesel dan petrol bersubsidi kepada kenderaan pengangkutan darat awam dan pengangkutan darat barangan. Melalui pendekatan ini, KPDN dapat membantu mengawal kos logistik serta mengurangkan impak pergerakan harga barang atau perkhidmatan kepada pengguna akhir. Seterusnya, menambah baik keberadaan bekalan barang kawalan dan barang bersubsidi di pasaran. Kawalan harga juga dilaksanakan semasa musim perayaan bagi memastikan pengguna dapat membeli barangan keperluan pada harga yang munasabah dalam tempoh perayaan. Sehingga kini sebanyak 6 jenis perayaan yang untuk kita laksanakan skim harga maksimum musim perayaan. Seterusnya, meneruskan dan memperhebatkan tindakan penguatkuasaan dalam membendung peniaga yang tidak bertanggungjawab, mengekang gejala anti persaingan dalam pasaran dan membentras aktiviti kartel serta memastikan perlindungan yang menyeluruh kepada pengguna. Penyelesaian jangka panjang yang terbaik untuk memastikan kelestarian kemampuan rakyat menghadapi isu kos sara hidup memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Perkara ini telah digariskan dengan jelas melalui komitmen kerajaan untuk terus menumpukan kepada kerangka ekonomi madani, iaitu bukan hanya untuk menaikkan siling negara tetapi juga menaikkan lantai, iaitu darjat hidup ataupun perekonomian rakyat. Dan komitmen ini dilaksanakan melalui pelbagai pendekatan, termasuklah yang menjuruskan kepada peningkatan pendapatan rakyat, dan kerajaan telah memulakan dengan komitmen melakukan pelarasan gaji perkhidmatan awam, dasar gaji progresif dan juga pendekatan-pendekatan melalui keusahawanan untuk membolehkan rakyat kita menjana pendapatan sendiri. Dan usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat sedang diberi tumpuan dalam RMK 13, termasuklah melalui pembangunan Pelan Tindakan Sara Hidup 2026-2030. Bukit Gantang ada membangkitkan mengenai kos sara hidup di mana ada alternatif dari segi pasaran, jualan murah. Boleh sentuh sikit ke? Soalan Yang Berhormat. Dalam perbahasan saya ada sebutkan tentang alternatif jualan murah tanpa subsidi. Itu soalan saya. Apa peranan yang dibuat oleh kementerian? Okey, Yang Berhormat, satu yang saya sebutkan, program Jualan Rahmah Madani sebagai yang kita maklum adalah program dengan subsidi kerajaan, intervensi. Dan kita juga menggalakkan mana-mana pihak sekiranya ada pendekatan yang boleh dilaksanakan, termasuklah jualan-jualan murah yang dilakukan oleh pasaraya dan sebagainya, boleh untuk memaklumkan kementerian untuk kita memberikan kebenaran. Dan alternatif yang disebutkan oleh Yang Berhormat, sekiranya ada mana-mana pihak yang tampil khususnya dengan program-program yang tidak melibatkan implikasi kewangan kerajaan, kita begitu terbuka untuk menerima. Contohnya, selain daripada jualan murah sekarang, untuk makluman Yang Berhormat, dari segi kita memberikan akses kepada rakyat maklumat berkaitan dengan harga. Kalau sebelum ini aplikasi price catcher kita adalah bersandarkan kepada data kutipan daripada pegawai pemantau harga kita,
namun kita telah merintis bahawa terdapat pasaraya yang telah tampil dan kita telah bekerjasama untuk mereka memberikan maklumat itu tanpa kita menambah kaki tangan PPH kita untuk mendapatkan harga di pasaran. Jadi ia akan mendatangkan kesan bahawa lebih banyak kutipan harga yang boleh diakses dalam aplikasi Presscatcher. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, sekiranya ada alternatif lain untuk kita melaksanakan jualan murah ini, kita sedia bekerjasama termasuklah dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, khususnya Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Yang saya sebutkan tadi, Puan Yang di-Pertua, tentang Pelan Tindakan Sara Hidup 2026-2030, ia akan memfokuskan kepada beberapa isu utama rakyat seperti makanan, kesihatan, pendidikan, perumahan, pengangkutan, pendapatan dan juga utiliti. Dan bagi memperkukuh perancangan, pelaksanaan dan pemantauan untuk menangani kos sara hidup, tumpuan juga diberikan kepada penstabilan harga barangan dan perkhidmatan serta pengurusan subsidi. Ia juga akan memberikan fokus kepada penguatkuasaan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan skop penguatkuasaan di seluruh rantaian bekalan dan pengedaran untuk menangani gejala pencatutan dan anti persaingan. Dan selain itu, KPDN juga akan meningkatkan peranan PPH, peranan pengguna melalui skuad kita pengguna, dan seperkara lagi yang kita akan rintis di bawah RMK 13 bermula tahun hadapan adalah untuk kita mewujudkan sistem repository untuk data bekalan, rantaian bekalan daripada peringkat pengeluar sehinggalah kepada peringkat peruncitan tersebut untuk kita mengenal pasti di manakah rantaian itu ada pihak-pihak tertentu yang telah mengambil kesempatan untuk melakukan kenaikan harga yang tidak munasabah, termasuklah mereka boleh berhadapan dengan risiko diambil tindakan melalui pencatutan tersebut. Dan Puan Yang Pertua, sebagai penutup kalam, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat atas soalan, pandangan dan cadangan yang diberikan. Masa dari satu soalan. Silakan. Okey, Wabi Menteri, saya nak tanya. Di bawah kementerian, adakah kementerian menjalankan siasatan ataupun mengambil tindakan ke atas perniagaan-perniagaan yang disyaki aktiviti mencuci duit? Contohnya perniagaan stesen minyak ke lobi layan diri dan sebagainya lah, yang mana yang selalu kita dengar lah masyarakat bercakap. Adakah tindakan daripada pihak kementerian? Terima kasih Yang Berhormat. Tanggungjawab KPDN adalah bersandarkan kepada akta-akta yang di bawah kawal selia KPDN. Dan bagi saya, dari segi aspek disebutkan pencucian wang di stesen minyak, kita sedia bekerjasama dengan agensi-agensi yang bertanggungjawab dengan akta mereka. Sebab sekarang, khususnya dengan pelaksanaan SKDS dengan SKPS, dengan adanya sistem nadi, lebih mudah untuk kita memantau trend pembelian tersebut. Jadi saya fikir dengan adanya, dengan izin, the beauty of pelaksanaan pencasaran subsidi diesel dan petrol ini, dengan adanya sistem yang merekodkan penjualan daripada peringkat stesen minyak kepada stesen minyak hinggalah syarikat-syarikat yang membeli, termasuklah individu melalui Budi 95, maka sekiranya ada sebarang trend pembelian yang meragukan, maka mudah untuk kita mendapat data dan tindakan daripada agensi yang berkaitan dengan bidang kuasa undang-undang mereka boleh diambil. Sila Yang Berhormat. Okay, Speaker, ringkas saja. Yang pertama, nak tahu perkembangan menu rahmah. Adakah masih ada ataupun dah berakhir? Yang kedua, Menteri tak sentuh berkaitan dengan barangan buatan Malaysia. Akhir-akhir ini nampak projek untuk mempromosi barang buatan Malaysia agak suram. Apa tindakan kementerian untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, yang dua perkara yang dibangkitkan tidak ada dalam perbahasan, namun since dengan izin masih ada masa saya sebut, menu rahmah masih diteruskan. Saya akan serahkan kepada Yang Berhormat data pihak-pihak yang melaksanakan menu rahmah
Dan fokus kita di sini sekarang ini adalah untuk memastikan menu rahmah ini digerakkan secara berfokus daripada dibuka kepada keseluruhan kawasan di mana kawasan-kawasan contohnya tempat-tempat bekerja. Jadi kita mengenal pasti mana pihak yang boleh tampil untuk melaksanakan penjualan menu rahmah. Dan berkaitan kempen logo buatan Malaysia dan kempen beli barangan Malaysia memang digerakkan dan sebenarnya dalam belanjawan 2026 pun ada bajet diberikan sebanyak 20 juta dan sekiranya Yang Berhormat ingin maklumat lanjut tentang dari segi apakah bentuk programnya, saya akan serahkan secara bertulis. Puan Yang Pertua, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih atas Yang Berhormat. Satu soalan Yang Berhormat. Masih panjang masalah Yang Berhormat. Ada 14 minit lagi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kementerian sebenarnya sering menekankan penguatkuasaan harga barang di peringkat runcit. Namun realitinya puncak kenaikan berlaku di rantaian awal. Pengimport, pemborong, kartel, penguasa pasaran. Bolehkah Kementerian jelaskan apakah strategi konkret 2026 ini untuk mematahkan kawalan harga oleh kartel ini dan bergantung kepada operasi di kedai runcit yang akhirnya menghukum peniaga kecil. Yang kedua Yang Berhormat, Kementerian banyak lakukan operasi cegah seludup di border. Tetapi statistik menunjukkan ia menjadi punca harga barang tak stabil. Apakah pendekatan tahun 2026 ini yang lebih pro-empati dan berbentuk risikan untuk mematahkan rangkaian rentisan sempadan ini sebelum sampai barang ke pasaran? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, Puan Yang Dipertua, sememangnya Yang Berhormat Libaran ada mengukakan soalan tadi mungkin belum sampai. Saya sebutkan perkara pertama itu sebabnya Yang Berhormat dalam RMK 13 bermula 2026 kita akan bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi dan kementerian-kementerian berkaitan untuk kita mewujudkan apa yang kita namakan sistem repository bekalan dan juga harga. Dengan adanya sistem ini di mana kita melaksanakan kutipan harga dan jumlah bekalan darilah peringkat awal pengeluar sehinggalah peringkat penjualan. Jadi dengan adanya data yang komprehensif ini kita akan dapat mengenal pasti di peringkat mana. Kalau sebelum ini disebut tentang pemborong, orang tengah dan sebagainya tapi kita tidak mempunyai data. Dengan adanya sistem repository ini kita akan dapat mengenal pasti di manakah untuk sesuatu item barangan tersebut berlakunya pergerakan harga yang tidak munasabah. Bagi soalan yang kedua tadi, saya akan serah kepada Yang Berhormat Libaran sebab itu soalan pertama yang saya jawab tadi dengan panjang lebar tentang apakah usaha yang dilakukan oleh kementerian dan juga dengan kerjasama dengan agensi-agensi yang lain bagi kita membentras kegiatan di kawasan-kawasan sepadan. Terima kasih Ahli Yang Berhormat, saya melihat soalan pertanyaan dikemukakan tanda keprihatinan dalam usaha kita di KPDN untuk meningkatkan keberkesanan dan kefungsian bagi melaksanakan khususnya perkhidmatan kita kepada rakyat. Sekian, terima kasih.